kita ini terlupa yang kita ini dimiliki. Yang ni manusia selalu dia lupa keadaan diri dia. Bila dia lupa keadaan diri dia, pada ketika itu dia dimiliki oleh Allah. Waktu itu dia sanggup langgar Allah. Dia sanggup melawan perintah Allah. Dia sanggup ketepikan Allah kerana ia nak menuntut kemuliaan makhluk, keredaan makhluk, kesukaan makhluk. Kenapa kita rasa dunia tak cukup, tak cukup, tak cukup? Pasal apa kita tak pernah rasa akhirat kita tak pernah cukup? Allah tak tengok kekayaan kita, Allah tak tengok banyak mana ilmu kita, tetapi yang Allah tengok dan Allah lihat banyak mana hang boleh taat kepada aku, hang boleh tak jadi hamba aku yang baik, hang boleh tak sujud kepada aku. Aku tak tengok reta hang, aku tak tengok kuasa hang, aku tak tengok ilmu hang, kerana apa yang ada pada hang ini adalah daripada aku yang bagi, dan satu hari aku akan ambil balik.